Masuklah ke dunia penuh pesona, sentuhan lembut manja bergaya, rambut terjaga, hati pun ceria. Di salon hijab yakin berganda, elegan, eksklusif, senyum berseri menawar hati. Bersama salon hijab cantikmu abadi. Cantik bergaya yakin sentiasa, salon hijab pilihan wanita. Elegan eksklusif berseri sepanjang masa. Masuklah ke dunia penuh pesona, sentuhan. Wow. Ya, Mam. Ah, Tunggu siapa kita? handsome kan? Macam Bruno lemas. Saya belum lemas yang kena lemas lagi. Lemas ya. Terus. Kalau panas bagi pasang. Mama ni mama. Bawah tu tak rasa kena spray air lagi sebab kena kakak ulang tangan. Ulang balik. Gak ada tangan. Make up bro, make up. Ini Siti Naliza ya. Why? Ada Apa nak make up juga ke? Okey kita okey. Tak boleh nanti kita check nanti dulu check. Tak. Dah tak payah. Dah tak payah. Okey tak ada kita check. Sebelah sini kan? Dah mini je dia make up tak apa kan? Tapi dia nak ingat kan? Tak ada kena lama. Dia kena lama. Tak adalah macam kita ni nak kena tak banyak-banyak. Kalau nanti kata Dia cakap Rosie. Cakap Rosie lawa macam tu. Dia ke bawah dia. Tak pakai ke bawah dia. Benda tu. Tapi lah, tapi ni tak baik. Iya. Sedap-sedap dia je. Ibu saya mana ibu saya? Please angkat telefon please. Itu yang dulu ni. Yes. Mai. Ibu. Ya. Ibu buat ke kan? Ada ke? Ada. Kecil ada kamera tu. Tak ada. Boleh. Ada curl yang kecil tu. So diorang macam mana tak nak ajar rambut apa macam mana? Tak apalah nanti buat bagi kembang je lah. Lagu Isabella. Tanya dulu balik ada kena gunting ke apa ke? Benda tepi je. So kena gunting dulu baru boleh buat curl. Macam mana Masa buat ke dulu kot. Baru dia nampak bentuk tu. Nampak kat tepi. Dia bentuk dulu. Kan? Kan dia pasang sikit. Bawah dia. Mana dekat tu? Sikit je. Sikit je. Nanti dia datang. Tak lecet. Biasa macam ada Mau sekali dia kena balik kepala kau. Menangis kau kat sini. shading sikit. Belum Tak dapat gas suara kena MC. buka balik Kau nak bagi nampak kembang ni. Okey, cakap macam ni. Sini. Okey ni. Adalah macam
Sangat labu awak tu. Muka si lebam kan. Gamai. Betul. Kawan ni pegang handphone pun tak faham. Bawah ni boleh setting kan? Bawah ni terus guna itu. Guna yang baru tadi. Wax. Cuba try wax tu. Jadi tu orang makan kali. Tapi ni Belum juga. macam tu kita tengok tepi. Rambut tadi punya sampai status semua. Mungkin dapat nombor 1 sikit. Dan yang ni juga ada. Dia kan yang nak buat yang ni dulu. Tak bawa je dulu settingan. Dia cakap Kenapa jangan make up? Dah setting dah ni. ya. Kau ingat saya tanya dah habis. Tak payah lambat tau. Kata dah baik. Cepat lah. Senyap aku. Lah situ lah perempuan ni. Aku siap rambut kau. Handsome kan? Macam Bruno lemas. Kalau lemas kau kena lemas lagi. Lemas lah. Tak. Jangan tengok. Tak sebab aku macam Kalau panas bagi kita tahu. Oh ya. Mama dan mama. Bawah tu tak rasa kena spray air lagi sebab kena Kakak dekat kat pada tangan. ulang balik. Pada tangan. Make up dorang make up. Jadi Siti Nurhaliza ni. Sejam setengah jugalah. Joget tau jadi. Kenapa? Jadi buang benda ni. Memang dia buang kan? Sampai tutup tu. Baik, tangan. Tangan kita je. Nak kita je. Macam dia tengok komplain. Tengok OC saya ni. Tak, dia buang benda tu. Dia panas je. Sila tapi tak semua tadi kita tanya. Ha? Mau ada 13 tim ah. Benda. Ni video ni. Cek. Nak. Sini kita pakai. Ada? Tapi nak repair rambut tu boleh? Boleh banyak. Buat dulu, jom. Gantian lah. Belum ada kita datang balik tau. dulu. Lupa make up. Bagi kita dulu. Betul. Nanti datang balik tau. Nak potong dulu. Okey. Dia potong dulu. Awak ni dah kerasa. Tapi tak apa bawah. Dia cuma Tadi kita sama rambut. boleh. Kita masuk ke tadi. Siapa nak apa? Liza. Kak Liza nak makan dulu. Macam dia ni nanti masa nak. Okey, baik. Kau tak ada? Ada. Manager tak nak chat. Tak ada. Dia bersiap lah Tak ada. Kak Liza. Ni pun rambut dia rasa siapa yang nak pergi sana. Saya rasa kakak. Tak ada rasa Orang tak tahu. Betul begitu. Oh, dia Okey. Aku minta acuh. Wow. Dah benda kak. Dia saya cepat. Tentu sama lain lagi ni Selalu rambut straight. Rambut je. Ha? Dia Messi dia nak macam rambut penyapu. Betul tak? Aduh. Sebab hari ni dia rock ni. Ha, dia pakai apa? Headband tu. So dia tak nak bagi rambut dia tenang, dia kata. Dia nak spray dia malu. Tak faham. Yang tu ni Cap, kakak nak spray. Bukan pakai gigi. Oh, pakai ni. Ha. Dia lagu Sama je kan benda ni kan? Lebih kurang sama dia. sebab dia lagu dandut. Kan macam ni kan? Ha, ya. Dandut dia dandut rock. Oh jelas akan jadi.
Boleh buka. Mana budak kecil? Tak ada, jangan ada. Sebentar Dik. Buat apa? Gigi berak. Itulah masalah dia. Di mana dia punya? Mana dia punya tu? Dulu kat yang besar kau ingat tak? No, dia kalau benda alah yang kelongsong dia tu terbang keluar, dia memang kepanas dalam ni. Kelongsong ni. Kena pasang bawa keluar. Kalau dia tak sejuk, sebab panas tu masuk dalam. Ini aku dulu nak kasi tu. Dalam macam apa panas? Tak apa, awal lagi. Kalau tidak sampai kiamat je. Kenapa panas pula? Kelongsong ni macam mana rasanya masuknya? Masuk je. Lepas tu, benda dia tak bawa apa? Ya, kelongsong tu buat keluar. Aku tak make upnya. Kat sebelah sisi tu sudut alam. Mana? Ada surau? Sepan. Dia nak buat yang mana? Mana? Boleh tak akak tengok balik? Macam lebih kurang macam ni lah. Orang buat depan dia? Macam ni. Depan dia macam tu. Oh, main hair dryer? Hair dryer yang lagi? Oh, kau nak pakai hair dryer. Betul. Yang kecil sangat. Sikit ni. Yang kecil. Kalian. Tadi dia bagi tahu nak rambut dia Wan, nak rambut dia yang tebal tak mesti tu. Pakai tidur. Terang kat tak ada style. Kalau biar ni apa? Nanti dia pakai ni. Mana dia ni? Tanya manager. Tadi Adi tunjuk tak dekat manager yang macam mana tadi Adi request. Amak tadi dia kata kalau buat rambut ni lawa sikit. Kalau kau Tapi sekarang kita pakai ni. Pakai kepala ni. betul? Nanti dia ketat kat sini kan. Dia tadi. Dah ni betul tutup guna rambut ni tu kan? Kan? Betul? Macam ni cantik lah. Kan? Nanti dah siap pakai yang tu, kita bagi spray pengeras ke nak bagi setting boleh? Betul. Betul lah. Saya kemaskan sikit lagi yang nak bagi dia betul-betul. Ikut manager ni. Dia punya ni. Tolong naik gambar sikit sebab saya ikut arahan manager. Ada mai dah. Nak buat rambut tu. Saya tengah tengok hair curler tu. So expensive. Berapa ni? Okey Adi, nanti datang balik boleh? Boleh kan? Sama size eh? Beritahu. Baik.
Ibu Ahmad nak buat juga. Dia nak lepas lepas datang lagi gitu. Kalau di mana ni? Pating sini ya? Pating Cuba ambil ini. lagi pating lah. Nak pating biasa doang. Jangan di belah tengah kan? Jangan. No, belah tengah pating tu jangan kan. Besar-besar dia. Dia pandai lagi lah. Saya rasa ketika ayah ni ayah salah. Dia pandai lagi nak explain. Ada semai pating. Dia tahu ayah gotong bawah kan? Dia mesti ketembeng je kot. Seperti itu. Dia pandai lagi menceritakan. Sebenarnya kalau saya rambut saya tak berapa faham. Nak belah ni nak buat section. Hikram kena buka sebab dia tak nak ada belah tengah. Boleh? Yang besar kan? Tapi sebab rambut dia panjang, di sana tak nampak sederhana. Besar sangat. Dia nombor dia cakap besar drop. Dia drop besar dah. Tak boleh sederhana. Nombor 32. Kau Ini dengan cuba tengok sama. Saya ni. Cuba tengok. Sama juga. Ini je lah ini yang khas yang khas. Dari minta pada rasa. Ada buat rambut. Terus juga sebab rambut dia rosak. Ramai juga rambut sendiri kan. Sebab dia kata nak orang apa semua ni. Ada lagi sama-sama makeup nak buat apa pun dulu. Cepat. Cepat sikit. Ada reference apa tak lain? Anak lagi. Dia tak nak buat. Dia lagi makan kerja. Sokong ke? Dia ada syok-syok kan?